Hai, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Julai 2026 adalah bulan yang panjang tanpa cuti. Dengan ini, aku dengan keluarga mengambil peluang atas faktor kurangnya kesesakan orang ramai untuk mengadakan hari keluarga untuk kali ketiga. Jika tahun sebelum ini kami berada di Royal Belum, untuk tahun 2026 kami memilih negeri Pahang sebagai lokasi istimewa untuk aku dan keluarga berkumpul. Jika di Royal Belum, kami bermalam di atas rumah bot. Di lokasi tahun ini kami bersepakat untuk memacak kemah pula. Dan lokasi pilihan kami adalah di Payung Gateway Campsite, Cerating. Tapi aku nak buat disclaimer awal-awal, yang aku ni bukanlah seorang peminat camping, jauh lagi sebagai camper setega. Sebabkan aku rasa camping adalah satu hobi untuk orang yang sangat rajin dengan minat yang mendalam. Jadi, korang jangan meletak harapan yang tinggi untuk episod Family Day kami ini sebagai vlog camping ya. Aku harap korang semua dapat menonton vlog ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus menyokong Berangan Buatan Malaysia dengan like dan subscribe channel Guam Biz TV ini. Makasih. Mr. Video arrival lah. Mr. Fu, Hello. Mr. Willy okay. Payung Campsite. Alright. CEO menyambut tetamu. Kamera! Penyambut tetamu kita. Selamat datang.
ambil kau di. Hai. Kau maju. Siapa kita makan maju? Ambil dong. Siapa lagi? Apa? Halo guys, kita dah sampai di Payung Gateway. Sila lihat. Nudek. Okey, Mr. Willy nak ambil gambar dulu, baru dia nak briefing. Medek sini. Okey, selamat datang semua. Sekarang tidak season untuk jellyfish. Bobo. Ya. So kalau budak-budak kena jellyfish, boleh pergi kat kafe kita. Kita sana ada spray. Ini spray vinegar. So you spray kat sana. Kalau masih sakit dalam 1 jam, kena waste pergi klinik. Okay. Sebelah kiri sini ada batu-batu. Kalau nak pergi main air, jangan pergi batu-batu sana. Sana ada stingray. Oh. Sekali jalanlah pergi yang tak ada batu-batu sini. Okey. Ya. Tanda Kat batu-batu tu ada ikan pagi. boleh ngai ya. Ya. Bukan berengai kena sengak dia tu. Join mancing je. So ada 4 lah. Ya. Extension ada kan? Extension ada tak? Extension. Apa? Kita punya kafe pun di sana ya. Itu yang vinegar tadi kita itu spray ada tak? So sebelah belakang sana ialah Sungai Jelatin. Tak. Dia punya drone tu jatuh dalam air. Okey, kita ada banyak pokok kelapa sini. Tak ada. Solat dekat. Kampung ni dapat buah. Nak soyak kasi Yasin Boleh. Okey. Safe. Ya. InsyaAllah. Alright. So Okey boleh. Okey, ya. Saya semua meter. terima kasih. Okey. jangan pis. Banyaknya. Mana?
Angin sangat kuat pada hari kita orang sampai tu. So agak struggle jugalah masing-masing nak pasang kemah. Lagi-lagi kita orang ni beginner dan zero experience dalam camping. Tapi berkat kerjasama kita orang, akhirnya siap jugalah walaupun ambil sedikit masa. Kena perkenalkan diri. Selalu jumpa. Tahun lepas Dila dengan ni. Pini. Pini. Yang dulu belajar kat nilai kan? Nila pula. Belajar nila. Ni nak goreng lagi. Tepung apa lagi nak goreng ni? Ikan. Nak goreng ikan. Goreng tepung. Kau Nak masuk lah. Kerja. Ya. Nama saya Fadil kan. Panggilan dalam keluarga ni Pok Su kan. Okey, ni Pok Su semua. Semua ni Pok Su. Aku semua saya pada. Ambil phone. Masa Pak Sun nikah, ada hak tak pergi majlis nikah je tau. Itu maksud harap maksud terangkan lah. Tak ingat. Tahu bila tak? Tahu bila kahwin? Sebelum Covid kan? Selepas Covid. Ah. 20. Yang dekat sungai-sungai tu. Ya betul. Dekat sungai-sungai. Yang naik Highland tu. Tak tahu nama tempat tu. Betul naik highlight kahwin naik highlight. Apa nama tempat tu? Siapa yang pergi? Alah, nama tempat lupa lah. Lalang Resort. Eh, Pak Wen ingat? Bukit Kudung. Apa nama jeli tu? Dilarang. Dilalang Resort. Saya Cik T. Masa tu adalah Cik T tak ada boleh. masalah ke. Cik T memang famous ya. Ya, Cik T, Kak Lo, Kak Cik famous. So nak minta maaf ke kan tu? Sebab menjaga hati seseorang kita. Apalah minta maaf. Malam. Duduk molek sikit eh. Saya tak kenal. Ada mangat. Tak tahu apa panggil ni. Tahun lepas tak ada nak pengenal lagi. Masih busy. Okey, teruskan. Ikan tak boleh sini lagi. Allah. Leher nak siapa? Teruskan. Assalamualaikum. Jaga anak semua ni. Tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya nama penuh nama penuh Nur Hafiz Naim. Nak panggil Naim boleh. Biasa dia panggil Abang Long lah. Abang Long Izzat ada. Kalau boleh panggil Naim tu Abang Long Naim lah. Menantu siapa? Okey, menantu siapa? Dari keluarga mana? Daripada Mommy. Oi.
Salma. Siapa? Tak ada hash, tak ada hash. Salma Sama. dengan ayah ni. Zaharudin. Dah pasang. Zaharudin. Betul pasang gebong. Apa lagi? Umur 33. Nombor 32 lah. Astagfirullahaladzim. Nervous. Anak menantu Cik He. Menantu Cik He. Menantu Boleh pertama. anak kau. Cucu menantu pertama. Terima raya. Tak malu. Nama Haja juga panggil Haja. Lagi? Isteri siapa? Isteri Haja. Anak siapa aja tu? Dah macam ni dah. Interview. Ajar. Anak menantu Cik He. Menantu Cik He. Menantu pertama. Cucu menantu pertama. Terima raya. Cucu kamu nama apa? Nama Elisa Humaira. Hai. Bye. Panggil apa? Elisa. Panggil Elisa pun Elisa. boleh. Boleh. Okey. Bye. Itu saja. Ada yang tak kenal lagi ke? Nama saya Salma, anak beranak kaki jaja adik-beradik nombor 5. Dah berkahwin dengan Zaharudin. Dah berkahwin tu bertahun dah. Dah 20 apa? 29 dah. Lepas tu ni pasangannya. Ni pasangannya. Anaknya ni dah berkahwin dengan Hafizuna. Baru ni. Ni baru ni tak nampak. Ni apa? Ni Tolong terangkan Nama Nur Afini. Kenal tak anak siapa? dah kenal tak kenal? Anak Mongo. Okey. Tengok tu nama apa? Orang tu nama apa? Muhammad Saufi. Anak ke berapa? Anak ke bosu dah. Okey. Anak keempat. 2026. Yeah, no problem. Kalau pada tu. Sentiasa support ah. Support tu habis TV juga. Nak juga promo. Wah, nampaknya. Aduh lah. Pusing untuk ini. Macam mana dapur sini lah. Okey, Meh. Tengok meja sini. Itu bukan oden punya ke? Tak, tu goreng. Oh, goreng. Betul. Petang tu kami hanya bersantai-santai saja demi nak hilangkan letih berjalan jauh. Tenang-tenang sambil minum kopi tepi pantai. Tapi aku ada satu masalah je pada masa ni. Sebabkan majikan aku, Mio, tak muncul-muncul sejak tengah hari tadi. Mana sajalah budak ni pergi. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ياسين
Ada sukan tradisional. Ada 2 acara. Kita bincang pasal siapa menang, siapa kalah dulu lah. Okey. Kalah tu tak ada. Sukan tradisional point 1 point. Game nanti pun 1 point. Okey. So bila dah kumpul ni akan menang satu kumpulan akan menang. Faham? Jelas? Faham tuan. So kita terus ke nama kumpulan. Boleh. Okey, 2 kumpulan. 1 kumpulan cek, 1 kumpulan mek. Nama dia Cek Mek. Cek dengan versus mek. Oh, Kumpulan cek ada nama Kak Yah, ada nama Kak Ngoh, galah panjang ataupun maicoh. Gano tu tak kerti main. Tak apalah. Kenyat dah galah aku naik. Patah 2 lah kat Cina gala. Galah panjang tu orang Kelantan panggil pemaicoh. Macam ni ah. Padang tu. Ha. Aku ambil dia. Macam mana? Ha? Jalan ambil Kau punya. Ambil kau. Galah panjang. Panjang tu. Galah panjang tak pakai galah pun. Macam ni. Orang yang kat dalam tu tim lawan kita. Lepas tu orang kat luar ni baling bola kat tim lawan kita tu. Kalau kena dia mati. Mati juga. Tapi bola bayar ni special sikit. Kalau orang tu baling, dia sambut bola tu dapat 1 bayang. Maksudnya 1 chance untuk dia main lagi. Itu bola bayar. Itu bola orang. Tambah 1 nyawa lagi. 1 nyawa. Step ni kita tak nak buat macam lama sangat dalam kita tengok basuh tu kok. Okey. Sebab malahan nak panjang-panjang je. Maksudnya kalau nak menang siapa yang lagi lama dia menang Yes, lah maksudnya. kalau masa 10 minit tu maksudnya ada lagi 5 orang. Tengok tim siapa yang banyak dalam tu. Yes. Okey. Faham eh? Dah faham. Faham tuan. Okay. Yes Captain. Ada soalan lain? Alun Naim, Esok Medina, Meyah. Kumpulan Mek. Meyah tu Umayyah lah. Oh, Umay. Dia ada sakit lutut. Kumpulan Mek ada Abelong, Abengong, Ain, Kak Ma, Zikri, Alif, Cik T, Pak Dol, Arif, Fini, Mek Su, Kak Loshima, Hajar, Sifat, Baby Wina. Baby winner. Siapa nak join masuk dari tu terpulang. Tak ada paksa-paksa. Kalau rasa sakit kaki rasa tu latak lah. Tapi kalau menang dapat 1 point. Masalah kalau letak Wina kat dalam malah kesiannya nak balik dengan dia. Sayangnya nak balik Wina ni. Okey, jelas semua. Okey, ambil lah ni. Tengok. Rambut okey tu. Rambut okey. Mana ambil? Ejah lep belakang tu macam mana ayah nak tidur? Ada cicak. Jaga makanan. Kemah. Malam pertama Miu dekat pantai. Miu okey ke? Hari pertama Miu kat pantai, dia dah gelisah weh. Jangan keluar. Kat depan pantai dah weh. Tengoklah dia dah gelisah dah. Kan best tidur macam tu Miu. Kan best tidur macam tu. Tengok. Oi, buat gapo rebon ni eh? Tengok. Oh ya, banyaknya. Sorry. Kalau nak mancing sebelah sana. Mana? Sebelah sana. Tadi esok lah. Saya dah pakai masuk. Dah kosong. Nak tuang ni. Siapa cari? Kami 3. Berapa jam kami kat sini? Kepiting. Oh, kepiting. Kak hai tak pakai tudung.
Buat apa ikan bulu. Tapi kecil boleh makan kok. Yang baby crab. Baby crab. Jangan bohong. Baby crab ni isi apa kulit lembut. Ni. Kulit lembut kan ni? Gerah je. Nanti mau boleh kunyit masuk. Tengok. Jangan buang mata. Ya. Tak, ni tak asyik tu. Apa ni bah aku bersih hadir tu kosen. Dia kemas malam tu. Masuk tu. Aceh, takkan. Mana lampu kemah ni? Itu sahaja kejadian untuk hari pertama kami di Payung Campsite. Selepas kita orang discuss untuk aktiviti esok, ada yang sudah masuk tidur awal, ada yang bersantai-santai dan ada juga yang pergi memancing. Aku pula sekadar dapat melelap sekejap-sekejap sebabkan aku tak boleh nak tidur sangat malam tu. Aku rasa sebab kemungkinan lah beralih tempat tidur. Good morning. Okay, pagi ini kita akan memasak. Tak jadi masak air je. Masak air je. Masak air ni pula. Siapa dia nak ambil air panas di sini deh? Kopek telur. Medina. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat enjoy yourself. Good. Betul-betul pasal kata. Hero kita. Ush, ini pagi-pagi udah menyapu. Ada air. Nak ada angka apa? Ada kita. Ada benda nak buat. Kerja main ni. Ya, dia terkejung. Pagar. Naik lagi. Sekali dah setahun. Muka-muka atlet. Saya lah atletnya. Okey, kita tengok aksi-aksi atlet. Kalau tak tahu. Aksi-aksi atlet kita. Aksi-aksi atlet kita.
Atlet kita. Oh, jatuh dah. Ada belum sempur. Pado sini dah. Pado. Sini. Oh, sabar, belum lagi. Sekali dah setahun. Buka-buka atlet. Saya atletnya. Oh, atlet kita ini perform deh. Oh, perform deh, perform. Minta perut. Lama tak main. Kak Ya. Abel. Benci aku. Siapa tak masuk hari ni? Tolong tak saya. Tolong rupanya. Tolong ingat. Ayo kejap bang. Bang.
Okey. Satu. Allah yang ni pun. Polong. Dapat ikan tak? Best. Sonok. Influencer kita ni sebenarnya. Hai, lepas kan tradisional, kita orang akan santai. Tak ada aktiviti sampai petang ni. So, inilah masa-masa bertenang. Kita orang bisa santai kat kemah masing-masing. Selesai saja slot aktiviti sukan tradisional, aku memberi ruang masa yang agak lama untuk ahli family lain untuk berehat sambil membetulkan urat-urat tersalah semasa bermain sukan tadi. Dalam waktu sengkang ini, sempatlah aku meronda di sekitar Payu Gateway Campsite. Masak apa? Saya buat odeng. Saya buat odeng. Saya bukan buat siapa nak saya nak. Payung campsite ini mempunyai banyak kelebihan kerana tanahnya berbentuk tancung yang mengunjung ke pantai di mana ia terpisah dengan kuala sungai Cerating. Ini bermakna korang berada di antara pantai dan sungai, memberi kelebihan kepada kaki pancing sama ada memilih untuk memancing di pantai atau di sungai. Okey, sekarang ni aku nak bawa korang ke sekitar Payung Gateway. Ni toilet lama. Rasanya tak ada tempat, tak ada orang datang sini sebab jauh sangat. So inilah Sungai Cerating. Tenang kat sini. Kita pusing sekitar ini rumah lama. Ini border lah, tak boleh lalu dah area sini. Receptionist. Asal di sini dah tempat Willy dengan Mr. Fu duduk.
Ada gelanggang bola tampar atau badminton. So sinilah pagar putih yang border tu. Sini tak boleh cross. Nanti owner tuan tanah bising. So sampai sinilah kampus ni. Ada buayang. Ini buayang untuk ambil gambar je sebenarnya. Lari. So everyone chilling. Petang hari kedua Cerating. Kita tengok sekarang ni. Cantik Inilah aktiviti-aktiviti dekat Cerating yang ada. Kita main volleyball. Cantiknya awak. Hey, pajo. Suasana dekat Cerating petang petang Sabtu. Cantik sangat, tak boleh nak cakap dengan, tak boleh dah gambarkan dengan kata-kata, tak boleh tunjuk dalam video Lain dia punya vibe dalam video dengan vibe yang ada kat sini memang lain lah. Kalau korang nak rasa suasana dia memang kena datang sini. Cantik lah, cuaca cantik. Tengok langit tak panas dan tak hujan, insya-Allah. Ni bekas besar, bekas apa, ATV Ada aktiviti ATV. Orang cari kerang.
tau kalau korang kena datang sendiri. Punya tempat ni memang cantik gila. Air tengah surut tak ada air pasang tau. Sekarang ni air tengah surut. So bila dah air surut, keluarlah macam-macam haiwan lah yang keluar. Sini aku nampak ketam. Nampak anak ketam. Cantik weh. Tak boleh nak cakap dengan, tak boleh digambarkan dengan kata-kata dalam video pun tak cukup. Kat sini cantik. So nak gelakkan aku pakai kain pelekat sekarang ni. Tengok feeling healing. Okay, sampai situ saja aku nak review sebab aku takut jadi panjang pula video ni. So next, lepas kita orang santai-santai ni, petang ni kita orang ada aktiviti untuk pergi tengok fireflies dekat Hafiz Activity. So dalam pukul 6 kita orang get ready lah. Lepas tu kita orang pergi ke Hafiz Activity Cerating untuk aktiviti fireflies. Step ahead. Whatever I study for the life, literally I like to share it with us. After that, I will show you how I'm. Akulah. Mak kau pula. Kita berumpuk lah. Siapa orang dapat ambil gambar sikit? Oh, dekat je. Nanti ada 2 tahun kena buka. Okey, fast forward saja. Lepas aktiviti fireflies yang berlangsung selama 1 jam, kita orang pun terus gerak ke Nabi Cafe terletak sangat dekat dengan bangunan Hafiz Activity untuk menjamu selera makanan seafood pertama kami di Cerating. Untuk pengalaman penuh aktiviti fireflies dan review makanan di Nabi Cafe, nantikan video akan datang di mana aku akan muatkan ke dalam beberapa siri video diary supaya aku dapat berkongsi lebih detail. So, harap korang subscribe Ruang Biz TV channel ya. Makan dekat Nabi Cafe, makanan dia sedap-sedap. Kita orang makan dengan cepat laju sebab semua dah kebulur.
Dah tak terkejut. Itu saja aktiviti kami di hari kedua di Payung Campsite. Teruskan menonton untuk menyaksikan pengalaman kami berada di Pulau Kampung Sungai Ular dan acara Kemuncak Family Day 2026 kami, Latera Memory Party yang syarat dengan drama air mata. Miau. 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 Siti Nurmi nak makan. Ni nak makan. Aku Nyanyi dia. belakas dia orang ni tangkap semalam. Tak mesti nak makan belakang. Hai guys, hari ni kita hari ketiga dekat Cerating untuk Family Day. Cubalah tengok pagi-pagi. Sherry berjalan dengan bergaya je. Kita nak lepas belakas. Gitu deh kok. Aduh. Abai. Ya pengenal macam ni lah, biasa. Biasa, kau ni Gitu je lah. tak naik kau kan ni. Bye bye. Hari ketiga kami di Cerating dimulakan dengan trip ke Pulau Kampung Sungai Ular. Sementara menunggu breakfast kami pada pagi itu sampai, ahli family sudah bersiap-siap untuk bergerak ke jeti. Terima kasih kepada Kak Ida dan Kak Ila kerana dapat menyediakan bihun goreng dan kuih sebagai bekalan kami ke pulau walaupun order kami tidaklah seberapa. Alhamdulillah, breakfast yang disediakan oleh akak berdua sangat sedap. Recommended. Ni Kak Ida, Kak Ila. Itulah hantar. Okey, seterusnya untuk sampai ke Pulau Kampung Sungai Ular, kami kena tunggu bot di jeti Kampung Sungai Ular dan bot akan mengambil masa selama 7 hingga ke 10 minit sahaja untuk sampai ke pulau. Okey, pergi ke Pulau Sungai Ular. Kita sekarang dekat jeti Sungai Ular. So kita orang nak ke Pulau Sungai Ular. Menyala bersih. Abang gue tak cakap orang lain dah tu. Terus marah pula makan-makan. Siapa dia? Siapa? Bukan orang apa ya. Menyelamatkan Duk kilik mata golok ah. Roleh. Orang lama. Kenapa tanya dah? Cakap. Nak cakap jangan.
Jangan habiskan makan dia tau. Adik. Hi guys. Malamnya upat. Ikutlah. Sodet dengan sodet. Nampak kena ni? Ada dah? Tak ada pinggir dah ni, pinggir tu. Jangan buat tinggal. Yang kiri lah. Sudah game mari, tak tahu dulu ni. Kau lain lah. Lain. Kiri. Ikut dah. Makan tu ikan tak makan, tu kan jangan. Dedi lah. Jangan tak apa ikan banyak. Tak belum. Pakai pinggan ni ya. Kosi dah fikir. Santai. Hai guys, sekarang kita berada di Pulau Ulang. So macam ni lah kelihatan Pulau Ulang. Boleh bermandi-mandi, boleh snorkeling, boleh memancing di sebelah sana. Dan bolehlah main pasir ke apa untuk anak-anak kecil tu ya. Sekian berita daripada saya. Tolonglah. Kecantikan pulau ini sangatlah memujakan. Korang layan sajalah video yang sempat terakam kerana kecantikan pulau ini tidak boleh digambarkan menerusi video ini sahaja.
Namun aku ada beberapa isu yang tak dapat dimuatkan menerusi video ini. Jadi korang tunggu saja siri Diary Cerating di video akan datang ya. Kita nak ke Pulau Cafe. Pulau Cafe. Selesai saja trip Pulau Sungai Ular yang berlangsung selama 4 jam, aku kemudiannya bergegas ke Bandar Kuantan untuk mengambil beberapa order yang telah diorder beberapa bulan yang lalu untuk majlis parti Lantaran Memori. Tapi sebelum itu aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Abang Ijan yang selamat menghantar dan mengambil kami sekeluarga semasa trip Pulau Sungai Ular tadi. Tidak lupa juga untuk Abang Jamal yang memberikan Swiss boat dengan harga berpatutan. Terima kasih. Boleh pick up saya beratur lah dia pergi kat situ. Okey. Alright. Toilet mana? Toilet. Ada. Ini order Kita boleh kita packing. Online order. Yang ni percuma top bag, percuma mango cheesecake. Wow. Lepas tu dekat sini ada burnt cheesecake yang 7, mango cheesecake yang terus 9 inci. Terima kasih datang lagi. Terima kasih menunggu ya. Hati-hati mandu. Jap. Okey, kita dapat Feki tau. Terima kasih Kula Kek. Pulau Cafe. Banyak juga tu weh. Sepotong juga tu. Dah ibu nak letak ni. Apa panggil ni dia? Mango dia. Kalau beli tu RM7 je dah aku rasa. RM12 aku tengok gitu sepotong. Wah. Kita rasa dulu ya. Terpulih hati aku tengok. Share. Untuk apa ni burger? Salad. Baru dapat popo. Biar Oh, mantap. Aku di hati aku tengok. Tak tak sengok aku tengok. Function. Belum. Patutlah pembawang. Tengah potong bawang rupanya. Oh ni function ni. Orang-orang kuat ni, orang-orang kuat ni. Parti Lantaran Memori sepatutnya berlangsung pada lewat petang. Namun atas beberapa sebab macam angin kuat sangat pada petang tu merecatkan sedikit planning. Namun parti tetap juga berlangsung selepas waktu maghrib.
Mak goda tahun depan. Tahun ni Mak Long tu pula. Mak Long ucap terima kasih lah semua hak Manon. Itu ni hak Manon bagi kita sama ni ha. Ni lah sore lagi tak boleh tunggu dah macu kita. Kalau ada semua tu suka ni lah tu Mak Long. Okey Long, teruskan lah. Okey. Mak Long agak semua adik-adik anak-anak buah semua ya. Bagi kerjasama lah. Kalau apa-apa semua tolong-menolong lah. Boleh? Tak jawab apa? Boleh. Kerjasama. Jangan putuskan hubungan. Salah apa memanglah hadap kita kan. Orang itu tak sebenar. Ada salah silap tu ni. Itu maaf lah. Adik-adik anak-anak buah semua ya. Bagi kerjasama lah. Kalau apa-apa semua tolong-menolong lah. Boleh? Tak jawab apa? InsyaAllah. Boleh. Kita tadi family day yang ketiga. Yang ketiga. Family trip yang tu lah 2024 tu lah. Penuh lah. Untuk ada family day ni, ini boleh kata gantilah untuk raya tu. Sebab kalau ikut kira orang pun, mana dah raya tu. Sebab tu lah kalau macam family day ni, orang nak buat, betul-betul orang nak buat. Orang behel nak berasa kan. Tapi bila dah Alah, jangan lama ni. Ingat kalau sama nak aduk orang dekat punya juga. Aku nak buat itu dah orang. Itu sahaja momen-momen yang menyentuh yang hanya aku boleh kongsikan. Kerana selebihnya, aku nak simpan untuk family aku sahaja. Ambil video ni. Ada sulung ni. Semoga adik-adik kita kekal macam ni dah. Amin. Atau lebih erat. Lebih erat lagi adik-adik anak saudara semua lah. Slay. tu boleh buat salad kok. Pendek. Kenapa? Orang ambil, dia ambil. Tepo. Allah begar pun nak suruh ibu buat. Manja. Ambil nak juga. Nyamuk. Ubi, bukan potato. Putihnya tak ada buka dah. Betul. Okey semua, kat kau. Ha? Ha? Ayah mendah, kata apa mana nanti dia mendah. Tidak beli ni, tinggal asap. Entahlah. Family kita ada 4 je. So sebut 4 orang tu yang mana kenal. Ada je. Tarik nafas. Gana terima aku tadi. Sebutkan nama orang dalam gambar ini. Okey, Zikri buat. Dia 4 orang sahaja ya. Legend. 4 orang saja. Ada lagi seorang Cik T. Dia 4. 4 orang. 4 orang. Cik T, Cik Dan. Salah. Mana ada power situ? Bukan. 2 orang tu sepupu kita orang. So Okey. tak Tak boleh jawab, Kak Cik pun tak boleh jawab. Okey. dalam gambar ini. Kau
Kalau Shena. Atas nabang game ni. Masuklah kat kau. Aku tak ni. Ada doa kamu kita rehat ah. Cik macam cak. Okey, betul. Ni ke abewe. Masa belagak tak jadi, masa tu hujan lebat. Parti Lantera Memori berakhir dengan mengakhiri hari ketiga Family Day kami. Walaupun majlis terlambat namun masih berlangsung dengan jayanya. Kami sempat bermain satu game sahaja memandangkan hari sudah lewat. Terima kasih juga kepada Kak Yana and Kak Ros yang menyiapkan makanan yang saya orderkan untuk majlis parti ini. Nampak ni. Apa mau kamu? Ni payung Petronas bawa dapat free pada office bawa tidur tadi. Bukan adalah dia bagi free payung. Tapi bawa tak saya guna sebab bawa nak bagi untuk orang Petro. Ni payung Petronas. Minah tu buat kerja. Boleh lawak main. Tapi dia fashion lagi tau. Function lagi ya. Cik, jangan minah orang cik. Busy. Ni topi Petronas. Dah adanya. Dia ada mak. Selesai saja acara bertukar hadiah dan saingkan rentang Lantera Memori, kami semua mula berkemas menandakan hari keluarga kami akan tamat pada tengah hari nanti. So dah siap kemas guys. Oh molong dah tinggal tanah. So nak makan. Anak-anak. Bye-bye. Dah nak balik. Tua je menyapa pula tengok je. Habis dating. Hijau. Nak makan habis. Dalam pada masa ini, sempatlah aku membuat acara aku sendiri untuk projek Duan Beast TV, iaitu menampas stiker Duan Beast was here. Tanda payung campsite adalah tempat yang pernah aku jejaki. Aku turut meninggalkan beberapa buah buku, termasuklah buku travelog aku, Life is Hard, Stayku di Payung Campsite. Harap-haraplah sumbangan kecil aku ini dapat memberi manfaat kepada sesiapa sahaja semasa melawat di Payung Campsite ini nanti. Bye-bye guys. Terima kasih. Thank you. Okay, right. Bye-bye. Bye. Kami meninggalkan Payung Campsite dengan penuh memori. Terima kasih kepada Mr. Fu dan Mr. Vidi yang menjadi sebahagian perancangan ini berjaya dan diingati oleh kami semua. Bye-bye. Bye-bye Curati.
Seterusnya kami mengakhiri family day kami dengan makan tengah hari bersama-sama di Tradisi Cafe. Menu pilihan kami pada tengah hari itu adalah patih masak tepoyak dan ikan singgan. Sangat luar biasa masakan di kedai ini sehinggakan ada di antara kami menambah-nambah nasi. Sedap deh. Untuk pengalaman penuh nantikan di vlog akan datang. Selesai saja menjamu selera, maka berakhirlah episod Family Day Yusuf and Lijah pada tahun 2026. Masing-masing akan membawa haluan masing-masing selepas ini, dan jika panjang umur, semoga Tuhan memberi peluang untuk kami bersatu kembali pada tahun akan datang. Bye. Okey, sampai di sini saja vlog Family Day kami ini. Semoga ada manfaat yang korang boleh ambil di sepanjang 4 hari 3 malam kami di Cerateng ini. Seperti yang aku nyatakan sebelum ini, aku akan riliskan beberapa buah siri vlog yang akan memaparkan tempat-tempat menarik di Cerateng, aktiviti-aktiviti kami dan review simple makanan-makanan yang aku order dan makanan di Cerateng. Sebagai satu langkah untuk membantu perniagaan orang kita di Cerateng yang kian sepi ini. Terima kasih menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel Duan Biz TV demi membantu melangsungkan hayat channel ini untuk aku dapat share pengalaman aku untuk trik-trik yang akan datang. Makasih, bye.